lebih mudah buat kerja selepas mahkamah buat keputusan daripada waktu kes tu di mahkamah. Sebab kes di mahkamah, High Court ada satu hakim, okey, susah. Appeal Court rayuan ada 3 hakim, Federal Court ada 5 hakim, lebih susah. Sekarang ni kalau di luar, kalau adalah addendum untuk pindah ke rumah ataupun ada lembaga pengampunan dan sebagainya, kita hanya ada satu saja, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yep. Jadi lebih mudah kalau diorang nak buat kerja sekarang, tidak melibatkan perundangan pun, tak perlu argue on perundangan pun. Ni mercy. So, pergilah, saya harap jawab adalah di kalangan kepimpinan kita pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong, minta supaya addendum tu dibawa semula dalam mesyuarat dan supaya Datuk Najib ditahan di rumah, ataupun lembaga pengampunan minta supaya Datuk Najib diampunkan terus.